Hari ni Pok Cik berada di Sejangkang di Kampung Medan. Ada lagi satu mesin. So senang je nak cari mesin. Cari Taman Sejangkang Indah, Jalan Tanjung. So sebelah kedai Cik ni mesin kita. Mesin Naura Bloom. Baik, saya kenalkan ni Tok Apin. Otai kita. Tok, Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Sihat Tok Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana Tok? Sekarang niaga? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Baik Tok. Okey, dekat dalam Seri Medan ni besar. So ada berapa biji mesin Tok kat sini? Di Sejangkang ada 3. Ada 3. Maksud ni 4. Maksud ni 4 lah. Tapi saya tengok lawat kawasan kampung ni memang betul-betul besar tu. Besar. Luas. Luas betul-betul. So, nampak Tok Apin punya mesin ni dia dengan bumbung, dia buat semua cantik. Alhamdulillah, semua mesin pun cantik. Kawasan pun cantik, senang parking, senang nak beli. Senang saya. Tok pun siapkan botol lagi. Tok ada sediakan botol. Mana-mana orang di Seri Medan ni yang berdekatan dengan Jalan Tanjung ni, dekat Sejangkang ni, kalau nak beli sabun Naura Bloom ni dengan harga yang orang kata perpatutan, harga murah kan, so boleh datang support Tok Apin kan, dekat mesin ini sentiasa support Tok. InsyaAllah. Tok Kita pun support masyarakat setempat lah. Betul. Menggunakan sabun Naura Bloom. Naura Bloom. Betul. Jadi sebenarnya manfaat dia untuk orang kampung ni banyak sebenarnya. Kita dah kurangkan kos poket masing-masing. Betul. Pada mana-mana yang berminat untuk berniaga vending machine ni, pilih yang betul. So, kita bagi pihak Naura Bloom bukan saja menjual mesin, tapi kita juga adalah mentor, konsultan free je kepada semua. Betul. Apa niat kami adalah untuk mengkongsi ilmu, pahala daripada Allah Ta'ala. InsyaAllah. Amin insyaAllah Tok. Okey, kita sama-sama, kita jumpa lagi Tok, insyaAllah. Terima kasih Tok banyak-banyak. Okey. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zas.